Hai, apa khabar? Dalam video hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk melegakan sakit di lengan, di bahagian sisi lengan, sakit yang sering berkaitan dengan masalah di bahu, tendinitis, bursitis. Atau mungkin juga bagi mereka yang banyak bersenam, baru mula bersenam atau melakukan senaman yang lebih berat. Lihat soalan ini. Maria das Gracias komen, "Hai doktor, saya mengalami sakit yang teruk di bahu dan otot lengan saya." Dan ramai orang fik bahawa sakit kecil di sini adalah sakit otot. Tetapi kebanyakan masa, ia bukan otot yang sakit, betul tak? Otot bukan punca kesakitan. Punca kesakitan adalah tisu yang dipanggil fascia. Apa dia? Dan mungkin anda tak pernah dengar. Atau anda pernah dengar, tapi tak faham betul-betul, tak tahu apa itu fascia. Hari ini saya akan tunjukkan 2 senaman untuk mengurangkan kesakitan ini melalui penambahbaikan fascia. Jadi, sebelum senaman, biar saya terangkan dengan cepat apa itu fascia dan apa fungsinya supaya anda faham bagaimana kita akan bekerja. Setuju? Ikut saya. Untuk memudahkan, fascia itu seperti beg atau kantung yang membalut setiap bahagian kecil dalam badan kita. Siapa yang belajar anatomi akan nampak bahawa otot ada lapisan yang membalutnya kan? Ada epimisium, malah serat otot pun ada, iaitu endomisium dan perimisium. Tulang pula ada periosteum, iaitu satu lapisan yang membalut tulang, jantung, organ dalaman, semua organ termasuk jantung. Contohnya, saya ada perikardium. Jadi, setiap bahagian badan kita ada lapisan yang membalutnya. Dan nama lapisan ini yang merupakan tisu penghubung ibarat satu kantung tunggal yang membalut setiap bahagian kecil badan kita, itulah fascia. Sekarang saya faham. Fascia berfungsi untuk membalut, untuk melapisi setiap bahagian badan kita. Ia memisahkan satu bahagian daripada yang lain supaya satu bahagian boleh meluncur di atas bahagian yang lain. Sebab itulah fascia, kulit kita boleh meluncur di atas otot. Itulah sebabnya, apabila kita melakukan urutan, sebagai contoh, otot-otot boleh meluncur ke kiri dan ke kanan, anda boleh menggerakkannya. Ia seolah-olah otot-otot meluncur di atas satu sama lain dan juga meluncur di atas tulang. Dan kita memerlukan kebebasan pergerakan itu. Kerana fascia juga yang mengalirkan peredaran darah, peredaran limfa, cecair yang berada bebas dalam badan kita. Dan juga yang menjadi laluan saraf. Dan akhirnya, tetapi tidak kurang penting, kita dapat merasakan fascia kita. Sebab itu, fascia boleh menjadi punca kesakitan. Dan biar saya jelaskan apa yang kita akan lakukan hari ini. Apakah senaman yang kita akan lakukan hari ini? Di sini saya mahu anda bayangkan, ini adalah lengan saya. Tengok, sama sahaja. Macam Marcos Mion buat Chegamos. Jadi di sini kita ada yang hitam ni tulang lenan. Kita ada tulang lenan bawah. Jadi seolah-olah ini lengan saya buat macam ni. Kita ada otot berwarna biru iaitu bicep, otot ini. Biar saya angkat sikit supaya anda boleh nampak bicep saya. Bicep berada di depan lengan dan tricep di belakang lengan. Dan kita juga ada di sini, saya lukis dengan warna hijau, kulit. Supaya kita boleh bayangkan lebih kurang di mana setiap bahagian berada. Sebenarnya, fascia bukan hanya satu. Ia ada beberapa jenis yang berbeza ya. Ada fascia dalam, iaitu fascia otot, yang memisahkan otot daripada bahagian lain. Di sini, sebagai contoh, bicep. Dan tricep. Sebenarnya, ia berakhir menjadi satu bahagian saja, tetapi ia membentuk seolah-olah seperti kantung. Memisahkan satu bahagian daripada yang lain. Dan kita ada fascia superficial. Ia adalah fascia yang terletak lebih dekat dengan kulit ya. Ia berada lebih kurang di sini ya. Saya akan lukis sekarang dengan warna ungu. Ya Allah, berwarna-warni betul? Ia seolah-olah seperti hubungan antara kulit itu sendiri dengan apa yang ada di bawahnya. Faham? Dan inilah fascia superficial. Fascia yang paling dekat dengan kulit yang saya akan tunjukkan kepada anda cara menanganinya sekarang. Saya ingin mengajar anda 2 senaman supaya anda boleh mengurangkan sakit di lengan sekarang. Dan ingat bahawa saya sudah buat video bercakap tentang sakit yang datang dari leher ke lengan. Saya letakkan di kad di sini. Di sini atau di sini?
Saya tak pernah pasti. Saya letakkan di kad di sini untuk anda. Lepas itu, anda boleh tonton video itu yang ada senaman lain yang juga boleh membantu mengurangkan sakit di lengan ini. Betul tak? Jadi cara pertama untuk menangani fascia superficial ini, saya akan naikkan lengan baju saya sekali lagi. Aduh, si Raja ni penuh tatu. Macam mana boleh jadi macam ni? Mari kita mulakan. Apa yang anda akan lakukan? Senaman pertama adalah seolah-olah anda ingin mengangkat kulit dari otot. Faham? Betul? Anda akan pegang kulit dia di lengan dengan cara begini. Bukan dengan mencubit. Anda tidak akan menekan. Anda hanya letakkan tangan di lengan, tolak keluar. Tangan tidak meluncur. Saya bukan sedang membelai ya. Letakkan dan tolak kulit keluar. Lepaskan. Letakkan, tarik kulit ke dalam. Keluar, ke dalam. Kamu akan mula di siku dan naik sampai ke bahu. Sampai mana kamu mampu, okey? Bukan untuk buat sampai sakit. Cuba buat setakat yang selesa. Kamu nampak, saya dah mula turun. Kita akan buat laluan naik dan turun ini 3 kali. Jadi, mari kita mulakan. Kita dah buat yang pertama. Kita naik sini atau buat yang kedua. Boleh buat bersama saya. Tujuannya bukan untuk membantu kamu. Dan ingat juga, kalau anda ada sebarang soalan tentang lengan atau bahagian badan lain, tinggalkan di ruangan komen. Lagipun, soalan-soalan inilah yang saya jawab dalam video di sini. Jadi, kalau anda mahu saya jawab soalan anda, sila tinggalkan di ruangan komen. Dan jangan buat silap. Ramai orang yang tanya soalan, saya rakam video untuk jawab soalan itu, membantu orang tersebut. Dan orang itu tak tengok sebab tak langgan saluran ini. Jadi, langganlah, aktifkan loceng dan tandakan semua notifikasi. Sebab nanti, YouTube akan beritahu kamu setiap kali saya muat naik dan setiap kali saya jawab soalan, YouTube akan beritahu kamu dan dia akan beritahu bila saya jawab soalan kamu. Faham? Mari kita mulakan. Latihan pertama ini sudah pun memperbaiki peredaran darah dan sudah melonggarkan fascia superficial pada lengan. Dan jika anda sedang sakit, anda sepatutnya sudah mula merasakan perubahan. Sepatutnya sudah ada sedikit peningkatan. Malah, anda boleh tinggalkan di ruangan komen yang mana satu daripada 2 latihan ini yang paling membantu anda. Sama ada yang pertama, yang kita buat tadi, atau yang kedua, yang kita akan buat sebentar lagi. Ingat tak saya beritahu anda tentang hubungan antara kulit dengan otot? Otot-otot yang berada di bawahnya. Jadi, kita akan fokus tepat pada hubungan antara kulit dengan bicep dan tricep, iaitu otot-otot lengan. Untuk itu, anda akan lakukan seperti berikut. Macam mana saya tarik lengan baju ke atas? Di sini, kita akan cuba tarik kulit juga. Mari kita mulakan dulu di bahagian depan lengan pada otot bicep. Letakkan tangan dekat dengan siku, tarik kulit ke atas, seolah-olah sedang mengangkat lengan baju. Macam tu. Tarik kulit ke atas dan anda akan lakukan 5 pergerakan dengan lengan. Luruskan dan bengkokkan. 2, 3, 4, 5. Naik ke atas sejauh 1 tapak tangan, tarik kulit, pegang, jangan lepaskan. Ulang lagi. 2, 3, 4, 5. Jika masih muat, jika masih boleh, letakkan tangan lebih ke atas. Tarik kulit. Ulang lagi. 5 pergerakan. Kamu akan rasa ada satu sensasi seperti menarik kulit, meregangkan kulit bila kamu gerakkan, tapi ada juga rasa seperti tertarik lebih di bahagian dalam. Dan sensasi meregangkan dari dalam itulah yang menunjukkan bahawa kita sedang bekerja, sedang menggerakkan, memperbaiki fascia. Maksudnya, kita sedang mengawal kesakitan yang datang dari fascia. Bukankah itu menarik? Banyak tendinitis. Tendinitis pada tendon bicep, tendinitis pada supraspinatus, bursitis, semuanya berpunca daripada perubahan pada fascia ini. Jadi, selalunya, anda ambil ubat, buat fisioterapi, buat rawatan, buat suntikan dan nampaknya sakit itu sentiasa kembali. Ini kerana fascia masih lagi bermasalah. Dan di sini anda sedang belajar untuk memperbaikinya. Menarik kan? Bahagian lain dalam latihan kedua ialah bekerja pada hubungan antara kulit dengan otot di belakang lengan dengan tricep. Jadi, kita akan buat hampir sama. Letakkan tangan di sini dekat siku, tarik kulitnya. 2, 3, 4, 5. Naik sejauh 1 tapak tangan, tarik kulitnya. 2,
3, 4, 5. Jika muat, lekatkan, tarik. 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang, awak akan perhatikan apa yang paling melegakan kesakitan awak. Adakah ia latihan putaran yang pertama atau latihan kedua, iaitu latihan bicep dan tricep dengan pergerakan, betul? Latihan otot-otot. Tinggalkan di ruangan komen sama ada ia membantu awak atau tidak. Malah, bila awak cuba nanti, jika awak masih rasa ketidakselesaan semasa mengangkat lengan, saya ada rakam video di mana saya bercakap dan tunjukkan cara untuk pulihkan pergerakan supaya dapat kurangkan sakit semasa angkat lengan. Betul? Saya akan letakkan di kad di sini. Saya tak pasti sama ada di sini atau di sini. Saya memang tak pernah pasti, kawan-kawan. Dan jika video ini membantu awak, jika awak belajar sesuatu yang baru, tekan butang suka di sini. Dan like awak membantu awak juga sebab YouTube faham yang video ini membantu awak dan akan tunjuk lebih banyak video seperti ini kepada awak yang mungkin boleh membantu. Like awak juga membantu orang lain sebab YouTube faham yang video ini membantu awak dan mungkin boleh membantu orang lain, jadi ia akan tunjuk kepada lebih ramai orang. Dan like awak juga membantu saluran kami untuk berkembang. Tengoklah, semua orang mendapat manfaat. Dan saya nak awak faham yang saluran ini adalah milik kita bersama. Jadi gunakanlah tip-tip ini, latihan-latihan ini, video ini dan semua video lain di saluran ini untuk bantu orang yang awak sayang. Keluarga awak, ibu awak, ayah awak, abang atau adik awak yang tinggal jauh. Jadi, gunakan sepenuhnya tip-tip yang kami kongsikan di saluran ini untuk membantu orang-orang tersebut. Dan video yang awak sedang tonton di atas ini, saya biarkan YouTube pilih video yang paling boleh membantu awak. Jadi, apa kata awak cuba tengok? Di bawah ini, saya ada satu senarai main tentang sakit di lengan. Banyak video yang boleh membantu awak dan semua orang di sekeliling awak. Saya berhenti di sini. Salam mesra dan jumpa lagi. Terima.